Yelah. Ni orang kan. Dia betul lah. Masa dia satu orang buat kerja. Macam mana dia bawa itu? Selamat kembali ke Hakim's Adventure Film. Pada perjalanan kali ini, aku kembali di taman tema animasi Maps yang sewaktu itu dalam proses perobohan. Tetapi, apa yang lebih mendebarkan pada episod ini adalah kami melihat sendiri penceroboh mengumpil pagar utama Maps dan membawanya lari dari situ biarpun di waktu siang hari. Ini adalah kali ketiga aku masuk ke Maps Ipoh dan sempat merakamkan situasi terbaru di sekitar laman utamanya yang semakin usang. Teruskan mengikuti Hakim's Adventure Film untuk mengetahui apakah yang akan terjadi selanjutnya. Oh, orang tak kacau tak apa. Let's go. Ni ada orang nampak. Let's go. One last time 2025 Maps Ipoh, the last dance. Kali ketiga aku datang sini setelah Maps ditutup. Let's go guys. Jom kita tengok apa yang kita jumpa. Kena buka dia punya tu baru nampak. So guys, aku dah sampai balik dekat Maps Ipoh, yang mana Maps Ipoh sekarang dah dirobohkan dan diratakan. So aku dapat info baru, Maps sekarang kita dah boleh masuk. Mungkin dah tak ada guard sebab aku datang last year ada guard, dia ambil gambar aku sebab aku dah 2 kali masuk sini sebelum ni. So sekarang the third time kita tengok apa yang ada dalam ni setelah diratakan kan. Dia belum 100%, maybe 80% macam tu. Sebab aku tak pernah masuk ikut depan guys. Full the third time. Kali ni aku bersama dengan Zack balik. Yang mana 2022 aku dengan Zack, 2023 aku solo. Hari ni 2025 kita kembali berdua balik. Let's go guys. Kalau boleh masuk aku akan record balik 2025 Maps. Wow, kau tak DJ lah bro. Wow damn bro, kau tak DJ tu. Okay guys, kali ketiga kita masuk secara sah. Macam tak percaya tu. Selalu kita masuk secara haram je. So macam ni, sebab tak banyak masa ni guys, 5.48. So kita masuk sampai jabatan tu. Aku 2 kali sebelum ni aku masuk ikut belakang tau. Masa tu dia tengah baru tutup. Nak jumpa budak-budak tu. Kau tahu kat jabatan kan ada budak-budak. Alah, kita janganlah jumpa dia orang. Kita bangunan ni kan. Sebab kan kita tak nak masuk bangunan ni. So itu pondok polis. Pengalaman gila. Tak sangka tu kita datang macam secara halal kan, tapi kita datang dengan 3 orang juga. Macam tak percaya tu. Tengok dia sekarang dah lain dah daripada 2022. Perut orang dah makin maju lah. Mana tu? Hai. Ini adalah budak kerja tadi kena gigit. Aku nak gigit kau tadi tu. Masuk dalam baju aku sampai Z kata suruh buka seluar. Tapi aku tahu dia ada niat yang lain. Sebab tu suruh aku buka seluar. Ni aku tak tahu lah. Oh, dia dapat ATM, maybe toilet ke. Weh, tak sangka tu kita masuk secara sah tahun ni. Macam betul-betul lah. Aku tak pernah imagine lah benda ni jadi tu 2025 Maps 2025 guys. Sebab ada juga yang request suruh aku masuk tau. So kali ni aku masuk secara sah tau. Kita minta izin security. Tak macam kali kedua, kali pertama itu. Let's go. Okey, ni adalah dia punya tempat. Tempat beli tiket. Tiket orang beli ni dia. Weh, masuk dalam ni. Masuk dalam tempat tiket ni. Aku nak beli tiket lah. Ni aku bawa ke khas untuk korang. Ini hall utama dia, tapi tak ada apa. Ni tempat tiket dia. Tempat beli tiket. Wow, besar juga hall dia yang kat sini pun. Besar guys. VIP. Bilik VIP guys. Ada apa dalam ni? Kosong. Wow. Weh, ni kipas helikopter tu. Saya tak percaya jadi macam ni. Gila tu. Maps Ipoh sekarang tak tahu nak kata. Kipas besar aku tengok.
dah jadi macam ni. The big fans. Ni lobi utama dia tau korang. Lobi utama Max. So dekat sini heading jambatan. Dia pergi ke belah sana. Tak sangka lah. Yes. Gila guys, gila, memang gila. Tak, kita tengok apa yang ada lagi dekat bumper blast tu. Tapi kat tempat lain dah tak ada. Macam anti tu. Hancur. Tu lah. Hancur habis tu. Saya tak percaya tu kita masuk secara sah. Jom lah, kita kena buat ni gambar untuk keselamatan. Haa lah. Jangan lupa ambil gambar. Nanti lah balik nanti kita ambil gambar. Mak, masa tak boleh jalan dia orang blok. Atas ada orang blok. Tak ada apa dah kot kat sana. Sampai sana tak dapat masuk guys sebab ada blok dekat situ. Kat ujung jambatan tu ada blok. Let's go. Sampai sini je aku dapat buat korang Maps Ipoh 2025. Cuma nak tunjuk keadaan terkini. Kalau korang nak tengok keadaan Maps Ipoh sebelum dirobohkan, korang boleh tengok video aku yang lain. Aku datang pada tahun 2022-23 dengan with my buddy Zack. Kita orang lah yang pecah rekod ceroboh Maps masa tu. Ada siapa tahu pun. Masa tu kita rahsia, tapi sekarang kita tak boleh rahsia kot kan. Sebab benda dah jadi pun. Benda dah tak ada. Kita dah selamat sampai sekarang kita masuk secara halal bro. So let's go. Kita ambil gambar. Okey korang, ini pemandangan terakhir yang aku boleh bawa dekat Maps ni. Kalau korang nak tengok Maps selama dia baru tutup, korang boleh tengok, check out video-video aku yang sebelum ni. Sebab aku dah pernah masuk dah tahun 2022-2023. Kali ni kita nak balik, ini je yang kita dapat rakam. Dah habis dah. Memang kita tak akan jumpa dah Maps lepas ni guys. Memang betul-betul last time lah. Sekarang ni kita nak balik. Betul last time guys. Takkan ada dah lepas ni. Thank you guys untuk korang punya support sepanjang video-video yang aku pernah up selama ni. Video Maps aku memang nampaknya si Firaun ni dah 2 kali kencing kat tempat abandon. Kali ni dia buat kat Maps. Dia kena kecam kau. Itu lah. Tempat dia cantik sebab masih ada banyak-banyak colour lagi. Dia colouring tu yang best. Okay guys, jumpa lagi guys di another abandoned videos. Aku dan Zack. Sekejap. Bye bye. Nanti. Dia buat apa tu? Woi, dia angkut besi siut. Dia angkut besi bro. Wush. Dia bawa motor kot. Takkan dia nak angkut dengan apa siap? Dia rembah ni lah besi-besi. Kita belah dia terus angkut tu. Mesti boleh lah. Besi-besi dia dah tahu dah terdekat. Kita datang nak explore, dia datang nak mencuri. Bayangkan kalau aku makan mas tadi, besi ni takut. Memang takut lah. Itu pun dia alihkan motor dia tadi. Dia tengok kita dah belah. Dia buat depan-depan tu. Siang kot dia buat. Okay guys, kita itu Max kat situ. Let's go guys. Kita tengok apa lagi yang ada dalam ni. Sebab sekarang ni masih dalam proses perobohan tau. Kita mungkin ada orang dalam ni. Itu macam ada orang lah. Oh shit, ada orang tu. Ada orang tu. Yeah. Itu TMB depan. Itu TMB punya. Alright guys, dia tengah riki-riki Kita tengok online tu kan. Ni adalah Maps. Dia ni betul-betul parkour mat. Dia tengah tengok. Dia tengah manjat. Line clear apa? Line clear ke? Masalahnya kita boleh turun ke? Aku nak tengok back lah dia. Pandai ya dia tutup kawasan-kawasan ni. Ada forklift lah dalam tengah tolak-tolak. Ada orang buat kerja lagi sekarang. Kita ingat nampak kau tak? Tak nampak. Tapi forklift tu memang dia orang tengah buat kerja tu. Ya. Jalan ke?
Bodoh kalau kita masuk pun sia-sia juga. Ya, sebab apa? Kan nak turun orang nak nampak. Orang memang marah lah. Tak jalan ke? Memang sia-sia tu. Wih, ada orang sial. Kau tengok dia tengah jalan. Tu India tu. Kau nampak kau panjang. Shit, aku rasa dia tengah jaga. Kau boleh tak? So tak boleh guys. Aku dah cuba panjat. Aku tengok sampai atas tu. Ni penjaga. Siapa boleh bincang? Ya, tak ada apa lah. Masalahnya orang rembat tu bercerita tu. Yang dia rembat ke depan tu. So dah tak boleh masuk guys. Aku dah tengok sampai tembok atas tu. Ada orang tengah buat kerja tu. Tengah ada forklift kantor ni. Yang goncang. Tiba-tiba Kuat bodoh dia goncang. Memang urgent gila je tu. dia kena buat kerja kan, dah bayar kan. Tu lah. Berapa banyak orang. Kita pergi usaha lagi lah yang goncang. Aku tak berhati yang rakam dia. Takkan budak-budak tu tak Ya? nampak yang India tu. Kita sial. Diorang ni dah masuk kan. Tu lah. Diorang ni dah masuk. Diorang kau ikut depan. Tapi itu lah. Mana India tu? Habis Dia mesti tengah buat kerja. Dia mesti jadi buta tengok India tu tengah. Okay, kita usah balik tempat India tadi yang Dia tu tak balik. tarik tu. Aku rasa Tu lah. Sungguh-sungguh dia tarik tadi. Ada ke tak tengok dia dah gaduh belum? Ke dia belah, dia caw. Kicau lah. Tengok ada orang. Tak ada. Dia takkan dah hilang. Tu dia. Tak ada. Dia dah cabut. Dia dah cabut siap. Dia laju dia buat kerja. Bodoh dah hilang bodoh. Gila. Hilang. Dah angkat tu. Bapak laju dia buat kerja. Tak, masa ni buat kerja seorang masalahnya. Dia dengan motor kot. Dia Aduh. member lah kot. Mana jambatan nak pergi ke dalam? Gila babi siut. Weh, berapa minit je dia angkut tu? Kerja kat angkat. Habis lah. Bodoh besar kot. Macam ni dia bawa siut. Patutlah dia buat test pen tadi. Gila tu. Kau tak rakam momen-momen dia tadi tengah tarik tu? Ada. Aku dah record tapi jauh tu. Tadi kita datang itu satu orang. Yelah. Ni orang kan? Dia betul lah. Masa dia satu orang buat kerja. Tu lah. Macam mana dia bawa Laju tu dia tarik. Cakap jatuh, jangan dipulang. Jatuh? Kalau tak ada jatuh. Kalau ni angin kuat pun tak. Oh, dia tak dapat lah? Karat saya lepas. Oh, tadi dia tak dapat lah. Kaki dia takut juga lah. Yang mana tu dia nak macam mana jalan kan. Keliling dia guys. Tadi ada orang curi tu. Sana. Dia dekat bangunan tu. So untuk pertama kalinya guard sendiri bagi kita orang masuk sampai dalam. Sebab kita dah minta izin kan. Kita orang dapat masuk sampai dalam. Patutlah tadi sebab ni tak. So cerita dia guys, yang tadi orang tu curi kan, dia dapat buat lari. Tak. Ya ke? Tak dapat? Macam mana dia bawa? Aku tak tahu lah, berat bodoh. Pagar tu. Ada game ke? Mungkin lah, mungkin ada yang pick up dia. Gila tu. Gila guys. Baru berlaku kecurian depan mata aku dekat Maps. Lepas tu sekarang kita orang dah minta izin, kita orang dapat masuk kat dalam Maps ni balik. Sebab sekarang ni kan dalam proses perobohan kan. So aku bagi tahu aku nak rakam semua kan. Let's go guys. Kita masuk one last time, kali ni secara halal. 2 kali aku masuk secara haram. 2025 Maps 2025. Jom kita tengok keadaan sekarang. Tak boleh masuk ke? Orang banyak ada curi kan. Pakai ni jarang kan. Tadi saya nampak dekat depan ada orang tengah angkit. Mana? Dia tengah buka. Ada kat gate depan. Saya masuk ikut sini. Oh. Saya ingat nak masuk ikut depan. Jangan semua sudah tutup kan. Ya ke? Tadi ada orang dia tengah buka. tengok. Dia buka pagar. Ya, dia tengah buka besi. Tapi kapal Siapalah depan tu tak apa. kapal kita janji tutup mata. Tapi jangan jadi perkara besar. Yalah. Yalah. Betul. Kalau kita orang masuk pun kita orang ambil gambar je. Tadi kapal curi-curi lah. kan. Tu lah. Orang bawa perempuan mana mau curi kan. Ya. Saja je tengok-tengok. Saya saja tengok. Depan ni Tadi pun aku dah nampak. Saya tengok ni kakak juga turun. Apalah ini agak gambar tak ada masalah. Yalah. Kita berpakat polis sudah beberapa orang sudah tangkap pun lagi mari.
Ini memang dia mau kasih clear habis lah. Habis. Ada buat projek lagi ke? Kita belum dapat, tapi saya dapat berita Sunway dah beli tempat. Biasa mesti punya. Sunway. Sunway Amin mesti dia buat. Alah, ya lah.